Thank you, Cha. Dia pak ahli perniagaan. Kenapa? Thank you. Kita part Antua, kita part Teja. Kau dia akan pergi ke? Kena? Petang kan? Mungkin dah habis. Kau baru buat. Buka rumah petang kot. Jujur. Tidak. Tak ke? Dalam dia macam cream cheese. Oh. Luar dia semangkuk. Tak minyak. Tidak tak? Rasa apa? Strawberry. Rasa strawberry sedap daripada mango kot Echa. Minggu ni sedap bagi tau. Mak abang apa tu Oh, eh? ini nasi. Wajib. Abang nak apa? Sedap. Siapa dia? Apa nama dia? Busuk. Sedap tak? Korean Tinder. Sedap tak? Korean Tinder. Apa dia? Cepat bagi review. Benda tak lama. Betul Apa? gigi jadi. Hati hambat. Dahlah pula. Pedas tak? Berseronok dia. Pedas. Sedap lah. Sedap. Panas. Okay. Ica cepat Ica tak guna. Putus. You bagi rating 10. Tak, berapa rating? Nak 7. Mikael, berapa rating makan tadi? Okay, Mikanisa. Oh, cepat depan. Kari dia okey Mana? lah. 7. Strawberry dessert dia 10. Gas Per bu. 10. Mana take? Abang, kita dalam penjara ni, Dek. Abang dalam penjara bang. Dalam penjara. Ni RM3 je. Jom. Tunggu bang teacher. Namanya Cahaha. Kita nak pergi penjara Melaka. Kita lalu masuk penjara. Kita jangan dulu. So, kena jalan sikit lah. Okay. Belakang-belakang tu. So, sampai dah museum. Basically, kita pusing belakang lah nak parking. So, ni dia dalam penjara kan. Oh my god. Kita ikut sikit-sikit je. Kuat-kuat je. Ni nak cakap phone. Sekejap orang betul. Kat dalam gigi pun dah selit duit. Masuk kelas. Trika. Oh my god. Malam kan. Yang ini dikunci. We don't know why.
Ni lain-lain ni. Ada yang putih kunci. Mira dah naik ke mana ni? Okay, kita bagi Clara. Marilah. Red velvet cheesecake. Nak beli mineral. Buttercream. Donut. I don't know what this is. You ada berapa fingers? 10. Habis tak boleh makan lah kat situ. Saya makan sini lah. Okay ha. Okey dah. Mok buka pintu tak boleh lah. Panggil dia Mok. Mok buka pintu. Sebab dia tidur bilik depan. Dia buka pintu. Dia orang mak tu. Duduk luar dulu. Duduk balik siapa tu dia kata. Kata tak boleh main dengan kawan aku. Kawan apa Mok ni malam-malam merepek awak nak masuk cakap dulu. Tu masuk esok tu baru dia cerita kat saya. Dia kata Mok nampak ingat ke nak balik dengan kawan mari. Saya nampak kawan kat pagi. Benar-benar. Jadi dia pun tak boleh langgar kawasan tempat benda-benda ni. Contoh kata dia lupa. Tak boleh lawan ini tu. Boleh je. You nak mana? That's the bag. So sekarang ni kita tengah dekat lobby dia. And cantik banget. Kita bawa baju mandi. So basically lift lobby situ. Jadi kita orang straight je. So kita straight je untuk pergi ke lift. Orang naik tangga. Ni lift. Kisah breakfast juga kan? Kita pun naik tangga je. Nak pergi ke lift dia lama. Dan kita sekarang menuju ke bilik. So bilik kita number 1006. Assalamualaikum. Ni masuk berdiri kat sini tempat kita. Ni. Wow, dia ada chimney. Lepas tu kita ada tempat mandi. Kat sini. Shower dia. Comel-comel. Dan ada mirror besar. Look at me. Look at you. Lepas tu dalam sini. Bismillah. Kita ada dua. Ni queen tak? Queen bed. Okay, ni tak ada. Hello. Okay. So petang ni kita mungkin tapau je. And then kita mungkin nak pergi swimming pool kalau cuaca elok. So basically masuk situ, belah sini semua toilet. Yang almari lupa pula tunjuk. TV. Ni katil je. Ni pun nak keluar, tengok kat luar. Ni ruang ni, oh my god. So comel. Siapa suka balik senang suka ruang ni. Okay. Not just number one. Ha? Menu. Okay, dia ni. Cina. Ni. Comel. Nampak. Okay lah. So, ni pot dia memang cantik. So, kita tengok kemudahan yang disediakan ya kat sini. So, dia boleh ni timbang tapi tak boleh on pun. Ini dia bagi sandal. Ada ambil satu. Dan, oh my god. Aduh.
Nak iron box semua ada. Yang dekat Pening dia bagi coffee machine. Kat sini peti ais ni tak ada apa kosong. So okay lah. So Malam ni kita ke mana? Dalam mana tu? So kita nak makan dulu. Sekarang ni kita nak buat TikTok. Saya tak ada TikTok. Saya guna TikTok dia. Cuma kalau dekat Park Royal ni, diorang jenis memang itu tak uji. So kalau ramai-ramai film ni, kita boleh tahu lah. Saya nak cuba tunjuk aku kat sini saya bawa. Di sini makeup bag. Tapi ada tak semua barang macam lotion. Yang ini pula macam cuci muka tu makeup. So I akan cuba tunjuk ke saya. Banyak. So basically I pakai ni foundation ni. Ini jangan pakai setting spray. I bawa sebab kalau ada orang nak je. And then into concealer macam je. Beauty blender, powder, blusher, bronzer, powder, moisturizer, brush, lotion, makeup. That's it. Ni je. Banyak pun. Kita move to dekat bag ni. Pakai shampoo biasanya akan spray untuk rambut. Ini lotion tangan, body mist, pakai perfume. Bawa kecil kuku semua, so bawa cream. Ni kadang-kadang dia pakai. Waktu bag yang last ni. Kalau cuci muka ni, I use makeup pakai ni. So biasanya I letak macam ni je. Untuk cuci muka. Untuk ni, I tak tahu lah. So lain pun sama pakai ni. Ni kita basuh sekejap lagi. And then kita akan letak brush kat sini. By the way, lupa nak tunjuk kat dalam toilet ni. Apa yang dia sediakan. Ni macam ni. Dia macam-macam ni. Biasanya kalau tak guna, boleh bawa balik. Lepas tu kat bawahnya ada laci lah. Kalau you nak letak barang makeup ke apa. Tapi tak digalakkan sangat. Takut air meleleh kat sini. Ini hair dryer dia bagi. Bukan dia bagi bawa balik. Dia pakai. And then ni, kita punya towel. Yang ini biasanya kita letak lapik kaki lah. Macam ini, lapik kaki. Kalau macam tu ni mungkin untuk tangan. I'm not sure about that. And then kita dapat body wash, hand wash ni. And dekat dalam ni, semua ni ada. Shampoo, tapi saya tak menggalakkan sangat. Saya tak pakai sangat lah sebenarnya shampoo diorang bagi. Dan saya lupa buat shampoo. Allah. Okay dah. Ni toilet yang dekat lobby. Kecil je ada dua. Satu, dua. Kecil je tapi cantik lah. Kita nak pergi beli makanan. Jadi malam tak payah keluar. Okay. Memang boleh dah? Dah chill. Air mana nak? Kita tengah tunggu makanan ni. Ini kedai ni. So kita turun tangga. So kita nak tengok so ni di hotel je. Di hotel lah. Ni apa je? Lap itu sana ini. So diorang nak main. Sekejap aku. Dia main snooker. Aku tak nampak lah Isha. Aku tak nampak. Cepat. Ima, seorang-seorang. Ima sabar, Ima. Buat sini, buat sini. Buat sini dulu. Tak. Ada jadi ada tu. Mau pulang. Benda ni. Sabar. Wah. Okey, ya, itu permainan daripada Fatimah.
Cepat Syah. 3, 2, 1. Dah. Tolak. Belakang tu atas sikit. Macam tu. Okey. Pandai pun. Yalah, at least bergerak awal. Macam pro lah. Ya dah. Baik. Daddy. Apa yang kau buat Iman dengan ambil tangan tu? Apa masalah ni? Mana ada main ambil tangan? Oh my gosh. Akan dari dua orang juga tengok. Apa ni? Cepat Saya dah. Sampai lah. Inilah sampai. Cuba lewat tolak bulan. Syah. Ini kat bulan ni lah main kau. Anas. Bisa. Okay, cepat. Tak masuk joget ah. Dah depan dah. Apa? Apa benda ni? Masuk dengan bola tu. Apa benda? Is it your brother? Yo. Professional. Itulah ini. Tadi tu abang nanti keluar kau balik balik. Tak bola dah. Orang yang sini. Dah habis dah. Agak aku masuk. Wah, Din. Sikit.
Boleh jadi nak saya. Macam mana Syamil snooker biasa? Dah, tapi aku tengok. Siapa yang juara kat sini? Besok insyaAllah saya akan tunjukkan kepada Bila saya nak masak. Ini view waktu malam. There's nothing. Assalamualaikum. This is Turun Cina.